technically dah 18 tahun, still tak dekat, bagus lah. Okay? Tak macam Alright, Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zaf Vlog. So hari ni kita nak buat sedikit review tentang sebuah filem terbaru di Powergam, iaitu filem Primate. Sebuah filem yang obviously kalau korang tengok trailer, itulah dia. Okay? Dia cerita pasal seekor ape ni, seekor beruk ni, yang merupakan haiwan peliharaan oleh seorang, macam satu keluarga ni, yang dia orang ni macam ada buat buku lah, lepas tu anak dia baru balik, lepas tu bawa kawan-kawan dia nak bercuti kat rumah tu lah. So sehinggalah satu hari tu Ben, haiwan peliharaan ni, monyet ni, telah digigit oleh macam, aku tak ingat binatang apa yang kecil tu, tapi they found out that afterwards, pada penghujung, dan macam tak ada penghujung, reveal that haiwan tu ada rabies. Okay? Kalau korang tak tahu, rabies ni yang buatkan haiwan jadi ni lah, macam rampage semua kan. So what is basically is, ni bukan spoiler, benda tu dah ada pun dalam trailer kan. The whole 1 hour and 30 minutes adalah tentang haiwan ni sedang rampage, sedang mengacau bilau kan satu keluarga ni dengan kawan-kawan dia, pergi kokak kepala, pergi cabut mata, semua benda lah, semua benda ada dalam filem. So obviously it's a weird to watch kind of film di Malaysia sebenarnya, sebab kita jarang dapat filem yang tanpa cut. Yeah, it's weird that tiba-tiba LPF lepaskan filem Primate ni, dan all the gore, the bloody, the pecah kepala, okay, kokak kepala, semua nampak jelas. Tak ada blur, tak ada zoom, tak ada pixelated, tak ada. 18 above punya filem, 18 above boleh tengok tanpa cut. So it's a good thing that benda tu berlaku dalam Malaysia. Sebab yelah, sebab selama ni kan kita duk risau filem-filem luar negara kan masuk Malaysia mesti ada cut, mesti ada zoom. So kali ni technically dah 18 tahun, still tak dekat, bagus lah. Okay? Tak macam cerita Mortal Kombat dulu. Mortal Kombat dulu 18 tahun tapi kena zoom lah, apalah, macam pelik je. Anyway, Primate, so it's a basic kind of film tentang benda yang aku cerita tadi tu, dan straightforward. Dia tak ada plot twist, dia tak ada apa, dia tak ada ni. Memang survival punya film, man versus animal, tu je. So kalau korang nak enjoy weekend, nak tengok, sebab aku lagi satu benda point lah aku nak utamakan dalam review aku. It's been a while watching a 1 hour and 30 minutes punya film, and kau straightforward, kau dapat apa yang kau nak. That's it. Tu je. Dia tak ada kau nak fikir jalan cerita, logik ke tak logik ke, dia punya apa, ada plot twist ke apa, tak ada, rancang semua tak ada. Kau datang, kau nak tengok haiwan kokak manusia, tengoklah cerita ni. Ataupun manusia kokak haiwan, tak tahu lah. Okay? Kau kena tengok sendiri. It's a great film untuk kau tonton, tapi tak adalah sebuah filem. Dia macam kau tengok filem cerita apa, macam kau tengok first dulu Jurassic World, Jurassic Park dulu, lepas tu Jaws yang first original ni. Ni bagi aku ni original untuk ni lah, monyet yang jenis kokak manusia ni kan. Anyway, it's a good film untuk kau pergi tengok pakak wayang. Tapi aku sekadar tengok dan tak adalah aku nak fan sangat, aku macam biasa lah. Aku bagi rating untuk filem Primate ni sebanyak 4/5 bintang untuk filem Primate. Kau boleh pergi tengok kat Powergam, memang berbaloi kalau pergi tengok wayang. Itu saja untuk hari ni. Thank you very much for watching. Jumpa lagi pada Zaf Vlog yang akan datang. Thank you.